Apa khabar semua? Ada orang bila dia start berniaga, dia risau nak daftar syarikat dia. Takut nanti macam-macam masalah akan datang. Tapi sebenarnya daftar syarikat ni lebih memudahkan anda daripada menyusahkan anda. Di sini, anda akan tengok 5 sebab kenapa mendaftar syarikat ni akan memudahkan kerja anda untuk berniaga. Jom kita tengok. Kalau anda nak tahu, dulu sebenarnya saya pun risau-risau juga nak daftar syarikat ni. Sebab bila dah daftar tu, kita dah jadi official. Takut nanti cukai kejar lah dan sebagainya. Nak buat cukai pun tak reti kan. Jadi itu antara sebab-sebab kenapa banyak peniaga-peniaga baru di Malaysia ni takut nak register bisnes diorang. Tapi sebenarnya ada beberapa sebab lain yang menjadikan bila kita register bisnes kita ni, hati tu akan menjadi lebih tenang. Dan bagi saya, sebab yang pertama adalah bila anda dah register bisnes, anda boleh buka akaun bank syarikat. Akaun bank syarikat ni sebenarnya sangat penting di mata klien. Kalau bila klien nak transfer duit dekat anda, kemudian anda bagilah QR ke apa ke, and then dia tengok personal account. Jadi kalau untuk pembelian yang besar ni, biasanya orang akan risau sikit nak membeli. Tapi kalau dia nak transfer tu, dia tengok tulisan tu ada sendian berhad dekat situ ataupun ada tulisan enterprise dekat situ, maka dia akan menjadi lebih yakin. In fact, kalau kata yang nak transfer duit kepada anda tu adalah syarikat, jadi anda nak deal dengan syarikat-syarikat besar, dia orang nak transfer duit kepada anda, bila dia tengok itu akaun personal, maka dia rasa susah sikit. Nanti dia nak buat reporting untuk buat cukai syarikat dia pun pening kepala nak justify kenapa dia bayar dekat orang, dia tak bayar dekat syarikat. Jadi itulah kepentingan pertama yang saya nampak. Selepas bila dah register company, kita boleh buka akaun bank khusus untuk syarikat kita. Dan sebenarnya kalau kita dok transfer benda-benda yang kita jual tu, duit tu transfer ke akaun peribadi kita, maka nanti lama-lama bank detect pula. Sebab memang tak boleh guna akaun peribadi untuk buat bisnes. Kalaulah kata kita ada satu akaun saja, and then akaun tu kena freeze pula sebab bank risau kita ni scammer contohnya, memang naya. Sebab bisnes kalau tak ada cash flow, memang mati jawabnya. Okey, itu sebab yang pertama kenapa nak kena register syarikat kita ni. Jom kita tengok sebab yang kedua pula. Sebab kedua, kenapa penting untuk anda register syarikat baru anda adalah berkaitan juga dengan buka bank account tadi. Bila anda dah buka bank account tu, maka lebih mudah pengurusan duit dilakukan. Ini kerana antara sebab company-company kecil ni dia tak boleh nak membesar adalah bila owner dah campurkan perbelanjaan syarikat dengan perbelanjaan sendiri. Kadang-kadang kita tengok duit masuk banyak kan, tapi sebenarnya itu bukan duit sendiri, itu duit syarikat. Sebab duit tu nanti nak kena roll balik untuk bayar vendor dan sebagainya. Jadi bila owner ni dia anggap duit tu duit personal dia, maka dia belanjalah, beli itu beli ini. Last sekali bila vendor minta duit tak boleh bayar, terpaksa berhutang. Jadi next time vendor dah tak nak kerja dengan kita, maka bisnes pun tutup. Bila kita ada separate account antara akaun syarikat dengan akaun sendiri, tak kiralah enterprise atau sendirian berhad, maka segala income daripada revenue jualan bisnes kita masuk ke akaun company. Kalau kita nak duit dalam tu, maka kita assign pula gaji setiap bulan, masukkan pula ke akaun personal kita. Jadi nampak tak terasing? Bila kita tengok dekat akaun company tu, bila buat audit, ada masuk berapa banyak datang daripada pembeli ini, berapa banyak datang dari pembeli itu, berapa banyak gaji dibayar kepada owner, berapa banyak gaji dibayar kepada vendor dan sebagainya. Dan bila hujung tahun nanti nak buat akaun senang, mana satu kredit, mana satu debit. Dan akaun ni pun penting sebab kita nak tahu bisnes kita tahun tu untung ataupun rugi. Anda tahu tak? Banyak business owner tak tahu pun bisnes dia tu tengah untung atau tengah rugi. Tiba-tiba je tak cukup duit. Ini memang bahaya. Lagi kerap buat akaun lagi bagus sebenarnya. Tapi kalau dapat buat 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, at least setahun sekali masa nak bayar cukai tu, dah cukup bagus. Sebab pasal cukai, adanya akaun yang berasingan juga memudahkan pengiraan cukai untuk anda nanti. Jadi bila mudah nak kira cukai, tak adalah pening kepala. Kita sebenarnya dah boleh simpan siap-siap dah duit untuk bayar cukai. Ada nampak dekat situ duitnya. Maka mudah nanti bila time nak bayar cukai. Sebab anda jangan tak tahu, ada owner yang time nak bayar cukai tu pening kepala, kena berhutang pula dengan orang lain. Ada yang tak dapat bayar tu pula kemudian kena denda. Memang bermasalah nanti. Jadi itu adalah kebaikan yang kedua kalau kita register syarikat kita. Okey, jom kita tengok poin ketiga pula.
Sebab ketiga pula, kenapa anda kena register company anda adalah sebagai bisnes yang baru nak hidup, kadang-kadang ada grant yang kita boleh apply. Ikutlah, kadang-kadang state government bagi grant, kadang-kadang federal government bagi grant, kadang-kadang ministry tu bagi grant, ministry ni bagi grant. Kadang-kadang ada juga company-company besar ni, dia sajanya nak belanja RM20,000, RM30,000, dia nak bagi kepada peniaga-peniaga yang baru nak buka bisnes yang dirasa ada potensi. Jadi, sebelum bagi grant tu, dia nak tengok dulu, at least bisnes anda ni dah register ke belum. Bila dah register, dia pun tak pening kepala. Dia tahu anda faham tanggungjawab sebagai business owner ni kena register company. Tak kira anda register enterprise ke, sendirian berhad ke, itu mungkin kita boleh cover topik tu di masa yang akan datang. Yang penting register dulu. Nak register ni sebenarnya anda pergi je ke website SSM tu. Memang ada besar-besar dekat situ macam mana nak register. Dan tak susah pun. Of course ada verifikasi sikit and then kena bayar sikit lah untuk dapatkan sertifikat tersebut. Bila dah settle tu, maka bisnes anda tu adalah sebuah entiti yang sah dan boleh nak buka akaun syarikat, boleh nak apply grant, anda nak buat business card pun dah boleh letak serial number dekat situ untuk tunjukkan pendaftaran company anda. Jadi bila orang tengok pun, bila nak minta grant, mudah. Dalam presentation slide pun kita boleh letak kita punya nombor pendaftaran tersebut. Kalau tidak, rugilah ada grant sana sini kan, nak bagi dekat kita. Duit dah tersedia dah ni untuk dibagi kepada pengusaha-pengusaha ataupun peniaga-peniaga kecil, tapi kita yang tak bersedia nak menerima sebab tak register company. Okey, jadi dapat tak ni? Kelebihan ketiga kalau anda register company anda adalah mudah nak apply grant. Okey, jom kita tengok poin saya yang keempat pula. Sebab keempat pula, kenapa penting untuk anda register company anda adalah untuk tujuan marketing. Marketing ni bermaksud kita nak orang kenal brand kita. Of course, kalau anda ada something yang anda nak offer, anda rasa product tu best, kawan-kawan anda rasa product tu best, customer-customer anda sebelum ni pun rasa product tu best. Jadi anda tahu, kalau orang kenal produk anda ni, mesti orang nak beli. Tapi masalahnya, orang tak kenal. Sebab apa? Sebab tak buat marketing. Bila nak buat marketing pula, kalau kita tak register company kita, kita pun tak tahu nak panggil produk kita tu apa, nak panggil syarikat kita tu apa, nak main buat-buat je, nanti kalau kita bertukar pula macam mana kan, dah orang confused. Jadi kalau anda dah ada nama syarikat, dah ada nombor pendaftaran syarikat tu, senanglah nak buat marketing, nak buat iklan pun dah tahu dah company anda tu apa namanya. Jadi kalau klien nak transfer duit kepada anda, balik kepada poin sebelum ni, dia tengok okey, nama akaun tu adalah nama syarikat yang dia klik tadi, maka dia pun yakin dengan anda. Memang nampak macam meremehkan, nampak macam benda-benda documentation sahaja, tapi bila mendaftar ni, dia macam membuka peluang banyak kepada kita tahu. Kita boleh buat marketing, kita ada bank account sendiri dan macam-macam lagi. Jadi saya harap anda nampak poin keempat yang saya nak beritahu kepada anda ni adalah bila anda buka syarikat sendiri, ada pendaftaran syarikat, maka mudah anda nak buat marketing. Okey, jom kita tengok poin yang kelima. Baik, sebab kelima kenapa nak kena daftar syarikat ni adalah supaya anda tahu bisnes anda ni dekat mana sekarang. Adakah anda punya bisnes ni jenis partnership? Adakah anda punya bisnes ni sesuai dekat jenis sendirian berhad? Benda ni kena study sikit. Mungkin kita boleh buat video yang spesifik pasal benda ni kemudian. Dan setiap jenis bisnes ni dia ada kelebihan dan kekurangan dia. Contoh macam anda daftar enterprise, mudah nak daftar, pendaftaran pun tak complicated, kemudian tak perlu nak audit. Bukan maksud tak perlu bayar cukai tau, maksud saya professional audit tu tak diperlukan, tak macam sendirian berhad. Tapi masalahnya nanti adalah bisnes tu tidak seperit dengan anda. Apa-apa yang berlaku masalah pada bisnes adalah masalah anda juga. Ada satu jenis bisnes lagi yang biasa anda nampak, nama dia sendirian berhad. Bila daftar sendirian berhad, proses dia agak complicated sikit. Kemudian adalah syarat-syarat dia, nak kena audit setiap tahun dan sebagainya. Dan biasanya company yang income dia dah juta-juta, kenalah daftar sendirian berhad supaya mudah kalau apa-apa terjadi, company ni dia duduk berasingan dengan anda punya personal. Jadi kalaulah kata orang saman company anda ke, atau company anda ada apa-apa masalah lah, dia adalah berasingan dengan masalah anda. Memang totally different. Company anda tu adalah entiti yang tersendiri yang macam tak ada kena-mengena dengan anda. Kalau anda bos dekat situ, maknanya anda bekerja dekat company tu sebagai bos. Jadi ini company yang proper lah. Kemudian ada lagi satu company yang atas sikit lagi, yang mana dia boleh dapat funding daripada public. Itu mungkin kita boleh discuss dalam video yang akan datang. Tapi dengan cara register bisnes anda ni, anda faham
kedudukan bisnes anda tu dekat mana dalam ekosistem bisnes di Malaysia. Bila anda faham struktur ni, maka nanti mudah ada geran buka ke anda tahu, anda boleh apply. Geran ini, ini untuk senyam berhad, ini tak boleh apply. Contohnya, kalau anda belum register, maka nanti anda pun confuse nak apply geran yang mana. Ada peraturan-peraturan baru anda pun tak tahu terpakai kepada anda ataupun tidak. Baik, jadi saya harap anda tengok video ni bukanlah untuk menakut-nakutkan anda. Ini adalah video untuk menerangkan, dan ini adalah pengalaman saya sendiri, apa yang saya belajar selepas mendaftar syarikat saya sendiri. Bagi saya dia lebih daripada sekadar documentation. Dia akan bagi hati kita ni tenang sikit untuk berniaga. Tak payah nak sorok-sorok lagi. Customer anda pun akan lebih happy kalau macam ni. Dia tahu dia berurusan dengan legal entity. Of course, kami ada juga menyediakan tools-tools untuk membantu anda mencari lebih ramai customer dan untuk convert ramai customer anda untuk menjadi sales. Untuk maklumat lanjut, saya jemput anda untuk ke syarah.my. Kalau anda minat konten-konten macam ni, jangan lupa subscribe kalau belum, supaya tak terlepas video-video seterusnya. Jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.